ada juga yang tanya, bang, tak takut ke belakang ada pencawang elektrik? Aku tak tahu kenapa, tapi korang ni ada banyak benda yang takut lain tu. Benda ni pun aku study juga sebelum aku beli rumah, iaitu rumah di kawasan pencawang bahaya ke tak. Tapi aku jumpa jawapan dia yang sangat menarik. Elektromagnetik dalam telefon kita lagi bahaya daripada elektrik yang travel di pencawang belakang rumah. So, korang relax je sebelum tidur, main telefon. Telefon letak kat bantal, telefon letak kat poket. Bapak berat. By the way, kita shout out sikit dekat kontraktor-kontraktor di luar sana. Korang kuat gila doh. So make sure kena betul lah cara korang angkat You know me son. You know me son. Tapi itulah, if I look at the bright side, ketakutan masyarakat kita dengan rumah berbukit, dengan pencawang ni, membuatkan market harga rumah ni drop. Itu kelebihan untuk orang yang sanggup ambil risiko lah. Ada orang cakap aku jackpot, ada orang cakap aku gila sebab beli rumah ni.